Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekolah Kebahasaan Kampung Keling hari ini melakar satu lagi langkah proaktif dalam memupuk budaya membaca dalam kalangan murid menerusi program peluncuran Nilam Bulan Membaca dan Bulan Bahasa. Program yang dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah bersama Panitia Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab. Ini turut mendapat kerjasama strategik daripada pihak anak Muslim. Jom kita tengok apa yang menarik sepanjang program hari ini. Pusing, itu majlis keturunan Islam dalam baca dan bahasa. Apakah harapan cikgu untuk program ini? Harapan saya mengharapkan kepada semua anak-anak SK Kampung Keling ini ada sifat suka membaca, suka menerima ilmu, mempunyai adab yang baik, dan juga saya mengharapkan bulan membaca dan juga bulan bahasa SK Kampung Keling ini berjalan dengan terbaik dan berjaya sepenuhnya. Terima kasih. Tahniah. Terima kasih Guru Besar. Abang kata pegang lutut kawan. Pegang je, jangan geletek. Ni tak pegang je. Abang kata pegang pipi. Abang kata pegang telinga. Abang kata pegang dahi. Dahi. Abang kata pegang paha. Aman. Awak daripada kelas? Apa ni? Maaf. Okey, baik. Awak Amna, apa jawapan dia? Si jabatan ke kawan-kawan? Seluruh badan. Kita bukan sekutawak Iis.
Hakim, Abang Hakim boleh bagi tahu tak bagaimanakah sambutan pada program pada hari ini? Sambutan pada hari ini sangat menarik. Kita boleh lihat pada hari ini Sekolah Kebangsaan Kampung Keling sangat bagi kerjasama yang menarik, semangat membaca yang agak membuat-buat daripada hari ini, dan Alhamdulillah kita boleh lihat Sekolah Kampung Keling ni sangat semangat dengan program pelancaran program nilam pada hari ini. Jadi saya rasa sangat berbangga dan bahagialah rasa datang untuk kat Sekolah Kebangsaan Kampung Keling ni, rasa nak datang lagi. Okey, terima kasih. Memang meriah dan penuh dengan aktiviti yang menarik. Diharapkan program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi melahirkan generasi yang berilmu, berdaya saing dan cinta akan budaya membaca. Saya Muhammad Akif Fakimi bin Muhammad Suhaimi, wartawan cilik Sparkling Channel, melaporkan dari Sekolah Kebangsaan Kampung Keling.